sekarang kita orang nak pergi mana muka sayang? So sekarang kita orang nak pergi berbuka dengan lambat betul respon. So sekarang kita nak pergi berbuka dengan Ahmad dekat Lantera venue Shah Alam. Saya excited tak nak jumpa? Oh, belum lagi. Excited. Tak ada excited sangat. Ni je excited. Cakap je lah excited. Tok. Oh loh, tengok kan nanti dia dah jumpa lah Ahmad depan-depan, mesti dia excited macam udar itu. Okey, sayang. Sebab ni. Okeynya. Takkan tak okey. Dah lawa. Takkan tak lawa. Tengok handbag sikitnya. Lawa taknya. Oh. So, kita orang dah sampai dekat Lantera venue. Kita register yang kat zoo. Yang ambil video. Dapat ni. Zoom sikit. Jangan zoom ya. So kita dah sampai. Sekarang pukul berapa kan? 6.26. Okay, so sekarang dah pukul 6.26. Kita tunggulah sekejap lagi nak berbuka dengan Ahmad. Kita maghrib tu baru kita makan kot. Ya dok. Tahu bakar dengan kuih-kuih. Sama je boleh juga. Saya ambil air. Atau mau yang sama. Oh. Iaitu Love Ahmad and the Family. Baik guys, yang dinanti-nanti selama berbulan-bulan kita menanti Love Ahmad and the Family already came here. Meet and greet dulu, tapi rasa macam tak puas. Saya rasa seronok kalau dapat jumpa sekali ni. Kita orang nak ambil gambar dengan Ahmad. So yang mana cuba-cuba? Tak boleh orang belakang belah. Tak nampak. Makan. Kita tiap kali dia macam mana? Kambing bakar. Janganlah, faham. Bagus. Betul kata gitu. Bagus, kita senang kat belakang. Ya, yang masa first media entry tu Kena lah mesti ya. itu dah tersinggir yang kita bisa ucap untuk Azim tu. Oh ya. Tanya. Itu sudah bawa ucapan dia. Okey. Ni untuk siapa ni untuk? Itu Aziz tu. IM. Selamatlah, welcome to the family lah. Datang daripada Kuantan ni semata, so teman ni. Duduk mana? Korang duduk mana sekarang? Saya duduk kat pagi, dekat Kuantan Gereja lagi. Oh, ya ke? Yes. SYA. Okay. Ingatkan Ustaz Hidayah. Terima kasih. Ronok kami orang. Jalan tu masih gelap. Masih gelap. Putra. Desa Putra. Oh, Bandar Seri Putra. Oh, dekat Bukit Mahkota sana tu lah. Dia duduk apartment lah kat sana. Dia Oh, faham. kita selalu kerja sama orang. Mengadakan satu orang kan. Nanti dengar lagu baru ke. Penantian. Nyanyi sikit. Saya dah dengar dah. Sedih tu. Oh, nanti kita Okey. tak tahu nak suruh apa ni. Okey. Kita tunggu. Tapi boleh je. To you, happy birthday to Love. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih. Thank you. Oh, isteri dia buat. Oh, ya.
Terima kasih banyak kepada isteri. Hari ini mak saya dapat bawa mak saya dan war-warkan kepada semua kawan-kawan. Lagu penantian ni pun waktu first tu Dr. Azmi, komposer kan, kalau korang kenal Dr. Azmi yang kontak saya, dia bagi tahu. Awak nak nyanyi lagu baru, lagu penantian. Okey. Saya cuba nyanyi. Meski ku nanti sinar cahaya matamu beberapa bintang menghiasi malam lontaran suara dari bibirmu memecah taman surgawi pada sebuah hati yang sepi. Penantian satu siksa yang tidak tertanggung oleh tubuhku yang kering dan layu. Kepastian satu penawar dalam suka dan duka yang meniti hidupku, yang meniti hidupku. So yang tu ada single baru daripada saya. Korang, saya sangat happy dapat share dengan korang. Lama juga nak tunggu dengar, tapi Suri tu Abang La and Kak Yas. Have a big clap for them, guys. Saya nak atas doa for him and for both of us, and saya, kami doakan kebahagiaan bersama for all of you guys. Terima kasih. Sebab sudi datang pada hari ini, walaupun ada yang last minute ke, thank you. I hope korang enjoy malam ni. Berjumpa lagi orang-orang terjenang. Belum balik. Jumpa lagi. Okey, nak teka. Nasi kerabu. Sulung, nombor 2, nombor 3. Sulung. Sulung yang hujung. Sulung. 1, 2, 3. 1, 2. Nampak muda. Itu nama saya, nama muda kan. Berminatlah Ahmad isterinya ditemani suaminya. Bersama-sama Dipaksa rela untuk datang ke sini. Terpaksa rela. Kak itu paksa suami kan. Support bini punya. Dia kena support bini punya minat. Betul. Kalau tak support, kita berajuk setahun. Ya, kita berajuk setahun. Ratus semua yang ambil gambar. Okay, thank you lah Ahmad. Thank you. Saya cakap nanti, ni masuk vlog ni. Terima kasih datang Surabaya. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Okay, bye-bye. Kita elok sama puasa. Okay, terima kasih. Thank you.